Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyahana binti Muzammil dari Sekolah Ma'had Al-Masyur Al-Islami Tingkatan 3 Sumaya ingin membawa anda mengenali topik bahan digital memperkasa pendidikan negara. Pendidikan merupakan asas kepada bermaju sebuah negara, dan di era digital ini, bahan digital sangat memainkan peranan yang amat penting dalam memperkasa sistem pendidikan negara kita. Dengan perkembangan pesat teknologi maklumat, bahan digital seperti e-book, aplikasi pemasaran, video interaktif dan platform dalam talian kini menjadi sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, mari kita teruskan perjalanan ini untuk melihat bagaimana bahan digital dapat memberi impak besar kepada pembangunan negara kita. Jajak, apa tu bahan digital? Bahan digital merujuk kepada sebarang bentuk kandungan atau sumber yang disimpan, diproses dan diakses dalam format digital yang boleh digunakan untuk tujuan pendidikan, hiburan, maklumat atau komunikasi. Mari kita dalami lebih lanjut dengan melihat beberapa contoh bagaimana bahan digital dapat memperkasa pendidikan negara. Muzammil, jom keluar. Alamak, tengah tuition ni mak, tak boleh lah. Boleh je bawa bahan digital ni pergi keluar. Okey lah mak, tunggu jap. Yai, pas ni senang nak belajar dekat mana-mana. Senang nak bawa pula tu. Aduh, stres. Tak tahu macam mana nak buat jadual belajar sendiri. Guna ChatGPT je lah, senang. Membantunya tak payah susah-susah nak fikir buat jadual. Bestnya boleh ajak cikgu main Kahoot dengan kuizis. Sekian sahaja perkongsian saya tentang bagaimana bahan digital dapat memperkasa pendidikan negara. Dengan pemanfaatan teknologi, kita bukan saja memperluas akses kepada ilmu, tetapi juga mencipta peluang baru untuk pembelajaran yang lebih inovatif, inklusif dan relevan dengan perkembangan semasa. Terima kasih kerana menonton. Pendidikan adalah kunci dan bahan digital adalah pintunya. Mari kita buka pintu itu dan bersama-sama kita cipta masa depan yang lebih gemilang.